Assalamualaikum guys, bersama saya Alia dalam podcast Sembang Light. Kerja smart, hidup berkat, wanita berkerjaya tetap mantap. Okay, so slogan kita kali ni dia berkait rapat dengan topik podcast kita yang mana sedang hangat diperkatakan dalam kalangan netizen masa kini, iaitu tentang wanita berkerjaya tiada value. So, benar atau tidak pernyataan ini? Jadi hari ni kita nak sembang isu panas ni bersama guest istimewa kita. Mungkin guest kita ni boleh jawab persoalan mengenai isu ni, sebab kerjaya beliau juga bukanlah kerjaya yang biasa-biasa tapi luar biasa. Okey, baiklah. Bersama saya sekarang seorang wanita yang berkerjaya dalam bidang perubatan. Kerjaya yang boleh dikatakan bukan mudah tetapi sangatlah berbahaya sebab ia melibatkan nyawa orang ramai. Senang cerita, beliau merupakan seorang staff nurse, tulang belakang kepada hospital dan doktor-doktor kat luar sana. Okey, baik puan, sebelum kita sembang lebih jauh pasal topik kita hari ni, boleh puan kenalkan diri dulu, cuba cerita sikit tentang diri puan dan mungkin sedikit study background. Semua Assalamualaikum. Terima kasih Alia atas jemputan untuk kita hari ni. Okay, sebut sedikit tentang saya lah. Kita short story saja. Nama dia Safia binti Makno. Sekarang berusia 38 tahun, ibu kepada 4 cahaya mata, InsyaAllah ongoing yang ke-5. So perjalanan saya bermula dengan bidang kejururawatan ni. Kita dulu lepas habis tingkatan 6 kan, sama ada you pilih nak pergi kerja ataupun nak pergi sama belajar. Tapi setiap orang tu perjalanan hidup dia tu berbeza atas usaha yang kita buat sendirilah. So kalau kita usaha lebih, so maybe perjalanan tu lebih cantik lah, terus boleh belajar. Tapi saya memilih untuk pergi bekerja dulu. So dalam masa kita mencari kerja tu, dapat satu job sebagai pembantu jururawat di sebuah klinik di kampung lah, dekat Pahang. So dalam masa tempoh 2 tahun tu, bila kita dah pergi kerja, so doktor nampak kita punya effort, kita punya inisiatif, yang kita ni seronok nak belajar. Walaupun nampak klinik tu macam kecil je, tapi sebenarnya pengalaman-pengalaman yang kita kutip daripada pekerjaan kita tu nanti sebenarnya boleh jadi yang lebih baik untuk akan datang. Jadi doktor cakap, okey lah, better pergi sama belajar lah. Minat nak jadi tu tak ada, sebab awal-awal nak jadi nurse ni, you kena kental tau. Ini kan tengok darah pun dah pengsan. Hari ketiga kerja tengok darah, buat minor operation pun dah pengsan dah. Dalam klinik ada buat minor operation? Ada. Oh, bukan sekadar buat check up biasa dan bagi ubat, bukan? Kita juga ada minor operation, nak sunat ke, kita ada untuk nak buang sis ke dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya kita sebut lah kan. Tapi walaupun kita sekadar assistant saja, pembantu saja, kita tetap kena assist dekat situ lah. Hari pertama pengsan, hari kedua pengsan, hari ketiga tak boleh dah. Last sekali hari keempat doktor cakap, okay, tomorrow dia mesti kena masuk lagi. Train dia sampai dia tak pengsan, tak takut dengan darah. Bukan takut darah, dia macam pitam tau. Dia macam bila tengok dia tu gemuruh darah. Gemuruh. Tapi sekarang Alhamdulillah tak ada lah. Excited pula nak tengok. Kenaan topik kita dalam podcast ni, ada sesetengah lelaki kat luar sana yang kata kalau diberi pilihan antara wanita cantik dengan wanita berkerjaya, mereka lebih memilih wanita cantik sebenarnya. Sebab bagi mereka, wanita berkerjaya ni tak ada value. Apa pandangan puan terhadap persepsi macam ni? First time dengar lelaki nak pilih wanita cantik. Maybe lelaki tu sangat kaya kot. Okay, bagi kita, kalau kita tengok perempuan, budak ni cantik lah. Pandangan lelaki pun tak ada, dia tu biasa je. Mungkin lelaki yang cakap betul lah kat dia kata, oh, wanita ni cantik, dia lebih suka wanita yang cantik. Cantik tu subjektif, cantik tu sekejap je. Once itu tak nampak tua juga. Betul. Kecuali lah kalau ada something yang efektif yang you pakai tu, kita tak tahu lah kan. Tapi kalau you tengok wanita cantik dengan wanita berkerjaya, you kena tengok juga tau. Ada wanita cantik tapi tak ada kerjaya, value mereka berbeza. Kalau wanita biasa-biasa je tapi dia berkerjaya, dia tak pandang pula lelaki ni tau. Berbeza pula. Kita yang tak pandang mereka. Ya. So puan, boleh tak kasih nasihat sikit untuk manusia-manusia yang ada mindset sempit macam ni, especially pada kaum Adam khususnya?
So kawan Adam, you kalau ada perspektif you rasa nak perempuan yang cantik je kan, tapi tak ada kerjaya, itu adalah pilihan masing-masing. Mungkin you dah ada ekonomi yang kukuh lah. You rasa okay, tak apa, I nak kahwin, I nak ada anak duduk kat rumah, I nak ada value bersama dengan keluarga, anak-anak I semua terjaga kan. Tapi dalam masa yang sama, walaupun wanita you tak berkerjaya, tapi wanita tu mesti kena ada something juga. At least you pandai bawa kereta ke. Kalau you dah lah tak berkerjaya, tak pandai bawa kereta, you baca pun tak pandai, sekarang pandai masak je, Don't know anything. No value at all. Betul. Zaman sekarang ni zaman gadget tau. Wanita yang berkerjaya ke tak berkerjaya ke, dia kena tahu juga guna internet macam mana. Betul. Dia kena tahu juga guna dalam dunia medsos zaman sekarang ni macam mana. Sebab tu perempuan zaman sekarang jangan biar lelaki mudah untuk nak pijak kita. Betul. Okay, jangan biarkan lelaki untuk nak pandai tengok kita, oh dia ni perempuan biasa je. No, you tak boleh. You tak boleh macam tu. You kena ada something untuk diri you. If anything happen for yourself, for your family, you ada backup dah. You dah ada backup dah. Okay, tak apalah kalau husband I tinggal kat I ada something untuk buat untuk I punya anak. Bukan minta lah, tak shoot kan, tapi at least you dah prepare yourself in future For anything unexpected. Yes, betul. Okey, baik Puan, sebelum kita akhiri podcast kita hari ni, ada tak kata-kata terakhir yang Puan boleh beri pada kaum hawa pula, yang mungkin down bila dengar statement sempit macam ni, yang buat hidup diorang seolah-olah dikongkong dengan persepsi kurang bijak macam ni? Okey, saya yakin dan percaya pada zaman sekarang ni kan, kita ada medsos, cerita-cerita tentang negativity, penilaian tu atas diri kita sendiri. So untuk jadi wanita yang kuat, wanita yang bijak, kita kena tahu nilai. You kena ambil mana yang baik untuk diri kita, mana yang buruk tu jadikan sebagai pengajaran. Betul. So kalau you rasa benda ni tak bagus, janganlah ikut. Kalau you sebagai si rumah, pendapatan you banyak ni, you janganlah melebihi daripada apa yang you nak berbelanja. Sometimes you kena ingat tau, wanita ni dia bukan tak berkerjaya. Dia ada je CJ yang tinggi-tinggi, ada master, ada PhD, tapi memilih untuk hidup dia bersama dengan keluarga. Sebab apa? Dia nak value time, go time dengan dia punya family. Sebab waktu bersama dengan anak-anak ni daripada lahir sehingga umur 7 tahun kan. Dalam keadaan tempoh 7 tahun tu, dia nak betul-betul spend time dengan anak dia. Once anak dia dah besar, nanti dah tak ada dah waktu tu, dia dah tak ada dah momen-momen yang cantik tu. So untuk you nak jadi wanita yang terbaik, pilihlah untuk menjadi wanita yang solehah, yang sentiasa mentaati suami. Yang penting sekali, jangan tinggal solat. Ikut perintah Allah. Majoritinya zaman sekarang ni mereka lebih memerlukan kehidupan berkeluarga lebih daripada kehidupan untuk nak bekerja. Tapi disebabkan kekangan hidup ataupun tekanan hidup pada masa kini memerlukan lelaki dan wanita ataupun suami dan isteri bekerja. So you pilihlah mana yang terbaik dalam kehidupan. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Puan sudah hadir dan berkongsi macam-macam nasihat dalam podcast Sembang Light ni. Semoga Allah sentiasa memudahkan segala urusan Puan ketika bersalin dan bekerja. Kita akhiri podcast kita hari ni dengan slogan kita, iaitu Kerja smart, hidup berkat, wanita berkerjaya tetap mantap.